Aku tidak berjuang dengan senjata, tetapi aku berjuang dengan pena. Pena yang kecil tapi mampu menggoncang minda manusia. Nama aku Zainal Abidin bin Ahmad, tapi bangsa memanggilku dengan panggilan Za'bah. Aku menulis bukan untuk dikenal, tetapi untuk membangunkan bangsa yang bela. Aku dilahirkan pada 16 September 1895 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Di kampung kecil itu, aku belajar erti ilmu, maruah dan agama dari ayahku yang merupakan seorang guru agama yang tegas. Dari ayah, aku faham bahawa ilmu bukan sekadar hafalan, tetapi ia merupakan cahaya yang akan menyuluh jalan hidup kita. Maka aku menulis. Dari kata, aku menyalakan semangat. Aku menjadi guru, namun di dadaku bukan sekadar pelajaran, tetapi perjuangan. Bangsa-bangsa lain menulis untuk diri sendiri, tetapi aku menulis untuk bangsaku. Tulisan-tulisanku terbit dalam utusan Melayu dan dalam majalah guru, kerana aku ingin anak-anak Melayu celik fikir. Aku menulis tentang kemiskinan, tentang kelemahan bangsa sendiri, bukan kerana aku benci bangsaku, tetapi aku mahu mereka sedar bahawa bangsa yang lena dalam selimut kebodohan tidak akan pernah bangkit kalau tiada yang menggoncang mereka. Bahasa Melayu bukan bahasa kelas bawahan. Bahasa ini bahasa jiwa, bahasa ilmu dan bahasa maruah. Kerana itulah aku perjuangkan bahasa ini untuk dijadikan bahasa ilmu. Aku tulis pelita bahasa Melayu. Aku hasilkan tata bahasa Melayu baharu. Kerana bahasa Melayu bukan bahasa kelas bawahan, tetapi bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu, bahasa jiwa dan bahasa maruah. Kerana itulah aku perjuangkan bahasa Melayu untuk diangkat menjadi bahasa ilmu. Aku tulis pelita bahasa Melayu. Aku hasilkan tata bahasa Melayu baharu kerana aku mahu bahasa Melayu diangkat berdiri sama tinggi dengan bahasa penjajah. Penjajah memandang rendah pada bahasa kita. Mereka berkata bahasa Melayu hanya untuk cerita rakyat dan pantun cinta. Tetapi aku katakan tidak, kerana bahasa Melayu mampu menjadi bahasa pentadbiran, bahasa sains dan bahasa dunia. Bahasa merupakan cerminan bangsa. Jika bahasanya lemah, maka lemahlah fikirannya. Jika bahasanya kuat, maka teguhlah maruahnya.
Bahasa Melayu mesti diajar, ditulis dan dituturkan dengan bangga. Jangan malu dengan bahasa sendiri kerana di dalamnya terdapat darah, sejarah dan roh kemerdekaan. Dalam setiap bait ayatku, aku titipkan impian agar bangsa ini berfikir dan berani berubah. Ramai menyangka perjuangan itu mesti dengan senapang. Tidak, kadang sebatang pena lebih tajam berbanding 1000 peluru. Ilmu dan bahasa, itulah senjataku. Aku tidak pernah berjuang untuk disanjung, tetapi aku ingin melihat bangsaku berdiri megah di tanah sendiri. Aku sabar. Aku bukan wira di medan perang, tetapi aku wira di medan pemikiran. Selagi bahasa Melayu ditubuhkan, selagi itu roh perjuanganku hidup. Bangsa yang berilmu tidak akan pernah dijajah. Bahasa itu wibawa bangsa. Dari pena lahir tamadun. Safiah Karim, pena wanita yang menulis maruah bahasa Melayu. Selepas kita merdeka, perjuangan belum selesai. Kita perlu membina bangsa, dan asasnya ialah bahasa. Bahasa Melayu merupakan jiwa bagi mereka yang menzahirkan maruah bangsa. Aku lahir dalam semangat kemerdekaan. Aku percaya bahwa ilmu dan bahasa ialah senjata bangsa. Dari seorang guru, aku melangkah ke dunia akademi, bukan untuk mengejar kekayaan, tetapi untuk memastikan bahasa Melayu teguh di bersada ilmu. Aku berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka, menulis, menyusun, dan membakukan bahasa. Dari situlah bermulanya perjuangan panjang mengangkat bahasa bangsa menjadi bahasa ilmu. Tata bahasa bukan sekadar aturan. Ia adalah sistem fikir bangsa, cerminan disiplin akal. Apabila kita membina tata bahasa, kita sebenarnya membina tamadun. Selepas merdeka, kita
Kita memerlukan bahasa sendiri untuk mentadbir, menulis ilmu dan berfikir. Bila kita bergantung kepada bahasa asing, kemerdekaan itu sebenarnya cacat, tidak sempurna. Sebagai wanita, aku percaya bahwa bahasa ilmu adalah kekuatan sebenar. Dalam dunia lelaki, aku teguhkan hujah, bukan suara. Dan bahasa ilmu memberikan ruang untuk berdiri sama tinggi. Bahasa Melayu mesti berkembang dalam sains, teknologi, dan undang-undang. Kita tidak boleh membiarkan ia menjadi bahasa nostalgia. Bahasa Melayu mesti hidup dalam dunia moden. Aku Safiah Karin. Hidupku untuk bahasa, perjuanganku untuk bangsa. Aku percaya setiap kata yang kita tuturkan ialah doa dan warisan untuk anak cucu Malaysia. Bahasa bukan sekadar kata. Ia adalah nadi, jiwa dan akal bangsa. Jika hilang bahasa, hilanglah maruah. Aku dilahirkan di Jitra, Kedah pada tahun 1940. Dari kecil, aku tertarik dengan bunyi dan makna bahasa. Bagaimana satu perkataan mampu membentuk fikiran manusia. Aku menuntut ilmu hingga ke puncak dan menjadi wanita pertama di Malaysia yang bergelar profesor dalam bidang linguistik. Bukan mudah, tetapi ilmu adalah jalan perjuangan. Aku menulis, meneliti dan menelusuri bahasa Melayu hingga ke akar. Aku mahu dunia tahu bahawa bahasa kita ini bukan bahasa pinggiran. Ia merupakan bahasa ilmu, bahasa peradaban. Sebagai ahli bahasa, aku bukan hanya mencatat huruf. Aku menulis sejarah bangsa. Bahasa adalah warisan yang harus dijaga. Ia bukan sekadar alat, tetapi lambang jati diri sebagai seorang rakyat Malaysia. Bahasa Melayu harus hidup dalam dunia moden. Kita mesti berani menggunakannya dalam sains, undang-undang dan teknologi. Jika kita sendiri malu dengan bahasa kita, siapa lagi akan mempertahankannya?
Bahasa ialah amanah bangsa. Menjaganya adalah tanggungjawab kita semua. Bukan tugas seorang profesor, tetapi tugas setiap rakyat Malaysia. Aku Asma Haji Omar. Hidupku untuk bahasa. Perjuanganku untuk bangsa. Semoga generasi seterusnya tidak hanya fasih bertutur, tetapi dapat memahami makna di sebalik setiap kata yang dituturi. Kita perlu menghargai warisan bangsa. Sejarah bahasa menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah lama wujud dan menjadi bahasa utama di rantau ini sejak zaman Sriwijaya dan Kesultanan Melayu Melaka. Oleh itu, kita harus berbangga dan menghargai bahasa ini sebagai identiti bangsa. Bunga cempaka, harum baunya, ditanam indah di tepi taman. Bahasa Melayu, jiwa bangsanya, lambang maruah sepanjang zaman.